Percubaan kali pertama Kak nak buat kek kukus gula hangus ikut resepi dari TikTok. Proses pertama Kak nak buatkan karamel gula dia ataupun gula hangus. 1 cawan gula, kita bagi dia hangit dulu. Kacau atas api perlahan sampai dia berwarna perang dan mencair sikit. Kemudian pelan-pelan masukkan 1 cawan air panas. Hati-hati sebab dia meruap masa ni. Kacau sampai cair. Sejukkan gula hangus. Sementara tu Kak nak ayak 1,5 cawan tepung gandum, 1 sudu baking soda. Dalam blender masukkan 2 biji telur, 3 sudu susu pekat, 2 sudu margarin, setengah cawan minyak, 1 sudu kecil esen vanila. Yang ni Kak nak blend bersama dengan tepung yang diayak tadi. Kemudian masukkan gula hangus yang telah sejuk. Ayak sebati sampai tak ada biji-biji. Kemudian kukus pada api yang kuat selama setengah jam atau korang cucuk dengan lidi sampai masak. Dah masak, terbalikkanlah. Kalau tak rupa dia tak cantik bahagian atas tu kan, sebab Kak nak tak tutup kukus tu. Dah masak macam ni lah, kita boleh potong ataupun ada yang masak dalam acuan kecil-kecil kek kukus gula hangus.